Assalamualaikum, salam sejahtera. Studio Irama. Irama Studio malam ini dipenuhi dengan pelari-pelari daripada Sandakan. So hari ini kita mau berkongsi tentang satu perkembangan aktiviti yang bakal berlangsung di Sandakan pada Ogos nanti. Tetapi kita mahu bawa aura, tenaga, semangat yang ada di dalam pelari-pelari yang ada di Irama Studio pada malam ini untuk kita tarik lebih ramai orang yang berminat, khususnya dalam kawasan Sandakan. Tetapi kita mau lebih ramai sebenarnya daripada luar untuk terlibat dalam charity run ini. Untuk makluman semua, pada Ogos 15, 2026 akan berlangsung satu charity Elopura Charity Run 2026 yang berlangsung di Padang Bandar Sandakan. Dan ada penghujung dia di Piazza Harbour Mall. So ada beberapa kategori yang diletakkan sepanjang tempoh Elopura Charity Run ini, sejauh 5 km fun run dan 10 km charity run. Dan kita akan menampilkan ikon ataupun seorang Iron Man yang akan bersama, yang akan memberi motivasi, yang akan berkongsi banyak cerita berkaitan dengan charity run ini di pentas program itu nanti, iaitu Iron Man Yi Zimun, dengan satu slogan saya rasa yang melekat pada beliau, iaitu age is not a barrier. Maksudnya umur ini bukan halangan untuk seorang bergelar seorang pelari ataupun runner. So, kembali kepada Irama Studio kita pada malam ini, saya ingin berkenalan dengan semua, dan saya pasti semua ingin berkenalan siapa mereka semua ni. Ada yang berpakaian NBR. So, itu pun kita mau tahu juga siapa dorang ni. Jadi, satu persatu kita akan pergi. Tenang-tenang semuanya. Jangan terlalu apa orang bilang ni, relax, cool. Dorang ni pelari, mana boleh ada mood-mood begini nih. Kalau kamu perasan kan, dorang ni sangat-sangat santai dia punya dia punya pemakaian hari ini. Tapi itulah image seorang runner. So, saya mau berkenalan dengan daripada tepi saya lah. Tapi untuk memperkenalkan diri, kena jawab satu soalan saya dulu. Okey, sambil itu kenalkan diri dan jawab soalan ni. Alright, ramai yang cakap larian ni hanya untuk orang yang fit ataupun atlet. So jawab, tapi sebelum tu kenalkan diri dulu. Memang untuk orang fit saja ke ataupun atlet saja untuk runner? Okey, silakan. Oke, sebelum itu saya kenalkan diri. Nama saya Jitri Dimpolo. Bagi saya soalan tadi itu sebetulnya bukan saja untuk orang yang fit. Sebetulnya semua golongan boleh join to leader run mana-manapun. Tidak kira 2 PK, 5 PK, something. So yang penting minat mereka untuk sama-sama join sama-sama larian tuh, sama-sama mencari minat dengan kawan-kawan semua yang berlari dan boleh sama-sama together semua dengan kawan-kawan yang lama dan baru Okey. untuk sama-sama join larian. Okey, dapat. Okey, next. Fit atau atlet? Kita ikut pusingan lah bang kan? Terus pergi macam bercabang-cabang kita je. So next. Saya nama Muhammad, biasa orang panggil Muhammad lah. Okey. Untuk saya, kalau berlari ini atlet saja boleh tidak? Oke, semua orang boleh lari. Oke, slogan kami NBR, no rules just run. Maksud rules di sini ada apa-apa rules lah, tak kisah. Kau berat berapa kilo, kau tinggi macam mana, oke, kau boleh lari. Maksudnya no rules just run. Kau boleh lari saja. Tak kisah kau siapa, beratmu berapa, kau akan boleh lari juga. Mantap. Oke, next. Diri saya, nama saya Felix. Oke, untuk larian nih bagi saya tidak mengira siapa, tidak kira fit ataupun tidak, tapi kita buat ikut kemampuan diri. Kalau untuk golongan atlet nih sebenarnya ada orang ialah atlet, nama pun atlet, ada target untuk event, untuk apa. Kalau untuk golongan biasa kita boleh berlari untuk fitness, untuk kesihatan. Tapi kita buat ikut kemampuan diri lah. Bukannya untuk sekadar mau ikut tren. Macam sekarang ni FOMO, orang panggil FOMO. Bukan ikut tren. Kita fokus kepada kesihatan lah, itu yang paling penting. Okay, thank you Felix. Next. Mungkin boleh
Okey, boleh capai mic sebelah situ atau boleh dengar? Aku. Iya, Panggil siapa be ni? Kalau nampak saya macam harapan sudah ni. Memang harapannya. Memang harapan. Okey, teruskan. Oke, tes. Oke, nama saya Azmil, orang panggil Ame. Ame. Oh, jauhnya. Oke. Soalan tadi itu betul lah juga kita tidak semestinya mau fit ataupun tidak fit. Ikut kemampuan diri lah. Kalau tidak boleh berlari, jogging, brisk walk pun kira sukan sehat juga. Insya Allah bagi saya kesehatan adalah utama. Alright. Okay, Amir. Thank you. And our ladies. Ya, teruskan. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syamsuria atau lebih mesra dipanggil Kak Su di kalangan adik-adik ni. Okay, Kak Su. Bagi saya untuk soalan tadi itu tak kira atlet ataupun apa tadi? Atlet ataupun fit. Fit, asal kita berminat untuk berlari dan demi untuk kesihatan, why not kita berlari. Okay. Itu saja. Ya, panjang soalan kita buka nanti. Okay, next. Oke, Assalamualaikum, selamat malam. Saya Syarul Nizam, orang panggil Mossad, The Mostage. Oke. Soalan tadi itu merujuk ke yang fit atau atlet. Saya rasa tidak perlu sebab saya pun dulu tidak fit, obes 93 kilo. So sekarang jadi seorang pelari yang sulit. Sulit memilih distance. Sekarang mau lari jauh saja. Oke, so yang penting jaga kesehatan. Semoga kita dimuliakan. Baik. Oke, nama saya Nizam, orang panggil pun Nizam juga. Ya. Okay, good. Macam Amir. Untuk soalan yang tadi itu, saya rasa semua orang pun, walaupun dia bukan atlet, walaupun dia tidak fit, dia tetap boleh lari. Sebab macam saya pun, saya lari setiap hari 1 km je. Ya. Lari juga kan. Jadi tidak masalah lah. Okay. So saya sudah kenal, jadi orang bilang kalau berlari ni tidak semestinya kita fit atau seorang atlet. Tapi kalau bilang menurut Kak Su tadi, dia bilang yang penting untuk sihat. Kebanyakan jawapan dia lebih kurang begitu kan. Tapi mesti ada, kena tengok juga sebab ada size, ada XXL, triple atau mungkin kurang sedikit. So bila berlari tu dia mesti ada teknik larian. Bukan okey, tadi aku dengar si Kak Su bilang yang penting minat, lepas tu ada seorang lagi cakap si Felix ke? Bukan, si Muhammad. Just run. No rules, just run. Oh ini habis ni. Kalau dapat semua, okey, dah ada rules, okey, lari saja. Nah, kalau tidak cukup dia punya stamina ataupun training ataupun apa orang bilang skill ke, ataupun apa orang bilang ni, dia kena tahulah banyak benda kan. Dia tidak boleh lari sesuka hati begitu kan. Okey, tapi dalam the NBR, nosebleed runner, betul? Okey, dalam ni siapa saya boleh letakkan sebagai leader dia, siapa? Ketua dia siapa? Okey, ngam. Tapi nama tu betul ke Mossad? Dia ada kena mengenal dengan yang anu tu, Mossad? Ejen Mossad bah? Okey. Alright. So, bagi Mossad, macam mana kalau kita mau bercerita tentang running ni untuk yang beginner ke, lebih detail lah kepada itu. So dia tidak semestinya fit, dia tidak semestinya atlet, tapi dia boleh lari. So nasihat kepada yang baru mula ni, dia kena start bagaimana? Untuk yang pemula ni, yang pertama kena ada minat lah. Okay, minat. Kedua ingin menjaga kesehatan. Ya, dia mau sehat. So kalau pemula ni dia kena pastikan satu kasut kena ada lah. Kasut yang sesuai. Okey, biarpun no rules just run, tapi kasut tu kena sesuai supaya tidak cedera lah. Okey. Kemudian dia pakai kasut pagi lari terus lah. Okey. Ada tempo larian macam dia 1 kilometer sehari. Ataupun macam mana untuk first run? Biasa kalau pemula tu ambil 5 km lah. Setiap pagi 5 km. 5 km terus? 5 km. Tapi tidak perlu
kejar Oh, kelajuan. okey Just faham. mau ambil 5 km 1 jam atau 2 jam dia punya 5 km itu terpulanglah dengan situasi badan tuh. Kalau Okey. badan tuh XXXXL Wow. mungkin Jadi dia ambil masa 2-3 jam untuk 5 km. Tapi okey. kalau size XS mungkin Hmm. 20 menit, 15 Hmm. menit. Dia Hmm. bergantung dengan kita punya misi jugalah. Hmm. Kalau kita misi untuk sehat, Hmm. mungkin 5 km 1 minggu 2 kali pun oke sudah. Okey, Tapi kalau misi kita di sini charity run dan dia mau join. So macam mana dia punya mau dikaitkan dengan itu? kalau charity Dia run ambil ni 10 kan dia ambil 5? saya rasa ambil 10 lah kah. Pos ambil 10. Okey. Jadi ramai-ramai. Oh, ramai-ramai. Saya lah ambil 5 km, 10 km pun okey. Tapi saya rasa untuk pemula tu untuk pengenalan tu untuk dorang lari ambil 5 km lah. Tapi 5 km pun kena ada latihan jugalah. Okey. Gitu. Right, kena ada latihan. Okey. So memang dia kena bermula dengan latihan. Ya. Macam tadi, macam ada kan alat-alat yang apa tu bersenam di rumah tu yang just lari begitu. Itu kena Treadmill. pakai kasut jugalah. Treadmill Ah, perlu. perlu juga. Perlu. Di rumah saya bini pakai kaki ayam saya. Dah boleh ya? Kalau kena ada kasut juga. Kena kasut juga. Takut melecet pula kan. Iya betul. Okey. Kita mau kaitkan dengan kita punya apa Elopura charity run ni. So bila kita bertanya tentang soalan begitu, kita mau juga menyentuh tentang matlamat kita untuk charity. So di NBR memang sudah pernah terlibat dengan charity run begini atau ini yang first atau macam mana? Siapa yang mungkin boleh jawab? Ketua? Ini cerita mat. Cikgu. Sebut panggil cikgu kan? Kalau Oh, yang tadi bilang okey untuk kalau yang charity ni rasanya ini event yang pertama lah. Yang NBR collapse kan. Dengan ini sebab sebelum ini hanya ini fun run dan family day saja. Oh, okey. Ah, So ada target yang diletakkan bila menjadi rakan kolaborasi bersama di Elopura Hotel ni. Dalam biasanya pihak penganjur yang akan tentukan daripada segi jadual. Kami hanya sekadar melaksanakan sajalah. Okey, saya mau tanya pada yang seorang ni. Saya tertarik dengan Amir ni. Sebab saya nampak dia sangat familiar. Okey, jadi saya ingin bertanya soalan dengan Amir. Sebelum tu saya mau tahu umur Azmil. Dah bilang Amir tadi. Azmil, orang gelarkan Amel lah. Tu? Ame. Amir. Amir ke Amir? Amir ada heel repeat jadi keluar. Oh, Amir. Oh, Amir. Oh, okey. So, Amir kalau boleh tahu umur berapa sekarang Amir? 26 tahun. Wan mudanya. Ya. Okey. Bila start lari? Saya start lari kalau 2019 lah. Kalau sekolah pun memang lari yang bagian acara pecut lah. Oh, memang pelari. Iya, kalau dari Kan sekolah kita lah. beza runner dengan ni. Dia bukan 10 km kau tak boleh lari yang macam tu kan 100 meter tu kan. Tapi memang asalnya pelari pecut. Iya, di sekolah. Lepas tu 2019 saya berjinak pada inilah lari, lepas tu kenal sama tim dari Sandakan NBR. Okey. Membawa di dunia larian lah paling banyak pengalaman sama dorang. Okey, charity run nanti akan ada kategori 10 km dan 5 km. Umur 26 tahun. Kemungkinan yang join nanti kita ni umur 40, 50. Pandangan Amir ataupun mungkin ada yang ingin diberikan berdasarkan pengalaman dari 2019 tu kepada mereka yang berumur ni dengan saiz yang macam tiada sudah XXXX-nya tadi kan? Untuk mereka menyertai charity run ini. Bagi saya umur tu macam tiada halangan kalau ada training lah. Okay. Kalau tiada training sukar sedikit lah. Mungkin habis sakit sama tidak sakit ya lah. Kalau yang bilang fit ni kita memang tahu sudah. Faktor usia 45 tahun pun ada lagi yang masih laju. So mungkin ruang inilah kita boleh bagi tahu dengan orang. Pada Ogos ini 15 Ogos akan ada Elopura Charity Run. So kalau kamu mau masuk, bukan kalau boleh masuklah kamu. Tapi nasihat kepada orang dalam tempoh 2 bulan ni sebelum pergi Ogos. Okey, untuk nasihat kami sudah tengok dia punya laluan lah. Laluan dia agak mencabar. Untuk yang beginner macam kami pun salah satunya mencabar juga lah. Itu timing pun mau kejar. So kalau untuk yang
pemula pun kena training lah. Sebab laluan dia first naik dekat Sungsio itu bukit. Oh, start sejak mendaki sudah? Mendaki sudah. Oh, so dia perlu, dorang kena ada training dulu lah. Perlu training lah, memang perlu training. Semua larian perlukan training. Okay. So nanti run NBR ni sebagai kalau sudah jadi rakan kolaborasi, adakah dia juga menyertai kategori tersebut atau ada rekod yang ingin dicapai, dicatat sepanjang tu nanti larian tu nanti? InsyaAllah ada yang terpilih ikut event ni. Okay, right. Okay, Jeff bahkan. Ya. Okay, Jeff. Jeff antara yang saya nampak, kalau saya nampak agak senior juga. Okay, pengalaman Jeff di Sandakan, lari di Sandakan. Mana track yang sudah ataupun yang belum dijejak lagi? Bagi saya kalau Sandakan ni overall track Sandakan semua sudah pergi lah. Satu bumi saja. Satu bumi Sandakan. Bagi saya latih tidak ada masalah juga kalau track dah. Ini cuma dia ada mencapai sikit lah sebab dia banyak dipukul lah. Ya, macam si Amir cakap tadi kan, charity run ni nanti dia starting set dia sudah mendaki. Ya. Di laluan-laluan ini semua sudah jejak. So bagi nasihat sebagai orang yang berpengalaman dalam larian ni kepada yang akan mula nanti, sebab dia diuji di awal larian. Bagi saya sebelum memulakan larian tu pastikan wajib semua atlet sama ada orang lama pun atau orang baru kita kena wajib melakukan pemanasan badan. Itu wajib semua runner dan atlet lah. So kebaikannya untuk kita punya jantung juga lah. Because kita punya badan ni sebelum kita run kita kena panaskan badan juga macam kereta juga. Okay. So body manusia pun macam tu juga lah. So kalau kereta perlu isi minyak, Yes, diesel, betul. petrol semua. Panaskan then baru. Demikian juga kita punya badan manusia ni. Kita kena ada pemanasan badan baru kita run. Okay. So kondisinya lebih baik berbanding tidak ada melakukan pemanasan badan lah. Baik. So barulah dia senang untuk Yes, kan? betul. Tidaklah Untuk semput. mengurangkan kecederaan juga. Ya. Nanti kapus-kapus pula naik bukit tu kan. Baru mula sudah Memang tidak dinafikan memang orang kapus-kapus itu. Sebab bukitnya tu bagi orang yang baru bermula lagi memang teruk juga lah. Ya, betul. Okey, tadi saya difahamkan Felix. Okey, walaupun originality dia daripada Sarawak, tapi memang bermastautin di Sandakan kan. Okey, bagi saudara Felix, Sandakan ni dia punya community runner ni sudah cukup kah atau dia perlu dikembangkan lagi supaya community ini memang dapat membantulah ataupun menghidupkan budaya sihat di Sandakan? Okey, bagi saya saya pun kira newcomer juga dalam dunia larian ni. Antara kami semua ni saya kira newcomer juga dalam NBR. Okey. Baru je bermula dalam dunia larian ni. Bagi saya community running di Sandakan ni saya nampak makin berkembang lah. Makin berkembang tapi digalakkanlah kita kembangkan lagi. Sebab sekarang ni kita pun nampak di mana-mana akan sentiasa ada event run. Event run ni seolah-olah macam trend lah, orang cakap trend. Jadi setiap kali event akan bertambah penyertaan. Jadi kita nampak dia punya impact tu makin besar. Jadi untuk komuniti di Sandakan, bagi yang saya nampak beberapa tahun ni memang agak menggalakkan sudah. Jadi kalau boleh kita kembangkan lagi. Okay, thank you Felix. Okay, last sebelum kita take a break, kita mau tanya Kak Su. Kak Su biasa yang terlibat dengan larian ni ialah kebanyakannya memang lelaki lah. So Kak Su dengan usia yang saya anggap senior juga bagi kalau saya pandang, so pasti ada pengalaman di situ. Kalau tidak dia tidak akan berada di NBR sebab dia nose bleed runner. Kalau tengok maksud dia tu macam wina je. Memang run apa tadi? Muhammad? No rules just run. Memang badarai dong kalau begini ni. Kak Su, apa yang Kak Su boleh bagi tahu tentang orang Sandakan ni kalau mau join charity run ni nanti kena buat macam mana dulu? Pengalaman tu ada tu? Tak adalah pengalaman sangat. Cuma kalau untuk charity run ni, yang mana yang sekarang ni kalau kita tengok di sana sini memang ramai yang terutamanya wanita yang sudah mula berjinak-jinak untuk berlari. Joinlah charity run ni untuk cari pengalaman. Cari pengalaman betul.
Ada pengalaman untuk join event-event yang lebih kilometernya lebih jauh selepas. Okay, right. So Kak Su, saya mau bertanya lebih dengan Kak Su. So untuk yang pertama ni, saya harap semua jelas berkenaan dengan mesej yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan Elopura Charity Run. So sekejap lagi kita akan tanya lebih dalam lagi berkenaan dengan Charity Run 2026 ini. Elopura Charity Run 2026. Kita kembali di Irama Studio bersama dengan rakan Jeff, Mamat, kita ada Felix, kita ada Amir, kita ada Kak Su, kita ada Mossad dan juga Abang Nizam. Orang panggil cikgu kan? Enggak? Oh, sebab ada anak murid. Saya So, panggil cikgu. oh, saya panggil cikgu. Mamat panggil cikgu. Kita kalau dengar cikgu melekat terus di cikgu. Nizam. Alright, untuk ni saya mau bertanya lah dengan, adakah yang, ini tidak tahu lah kalau betul adakah tidak, ada yang berlari pergi kerja kah? Ada. Ya. Berlari pergi kerja. Serius Pak, ini part serius kita bilang. Pergi kerja berlari, nak naik kereta, nak naik motor. Balik pun, Ya. 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 Okey Jeff, macam mana pengalaman tu? Setiap hari ke atau ada hari-hari tertentu? Setiap hari. Setiap hari saudara. Ya. Akak rumah dekat dengan tempat kerja? No lah. Rumah saya jauh. Okey, berapa kilometer? 7K. So 7K daripada rumah asal yang lama di mana 7K, dan lepas tu pergi tempat kerja saya 2 km lebih lah. Okey, cuba rapat sedikit. Okey, 7 km lebih. Ya. Setiap hari? Dapat tu. Ya. Lebih daripada tu lah 7K. Lebih daripada tu. Kenapa? Mana kereta Jeff? Saya tidak beli kereta. Just kereta saya itu run saja. Okey, so bagi yang mengenali Jeff lah, boleh jelaskan sedikit. Memang begitulah dia punya karakter? Siapa yang boleh explain? Ya, kalau macam dia kita terheran lah. Kalau pagi nampak dia berlari tu petang pun kita nampak lagi dia berlari. Sebab dia memang pergi kerja, balik kerja berlari. Okey. Unik saudara Jeff, memang unik. Kalau boleh tahu kenapa begitu diamalkan? Salah satunya saya memang banyak suka lah. Saat masa tu saya punya competition setiap tahun lebih 20 competition. Okey. So termasuk Senanjung dan over 100 sahabat lah saya pergi masa itu juga. Masa itu maksudnya sekarang? Sekarang masih jalan. Bulan 8 ni saya ada competition di KL. 42K. So yang 15 Ogos nanti ni? Ada di Ada, sini? Oh ada. Oh lepas tu Saya terbang ke sana. Mana 15. dulu? Saya masih still Senaka, tapi saya terbang di KL pun 28. Okey. Alright. So ada yang lari pergi kerja balik kerja. Oh, saudara Jeff, jangan kamu heran. Orang Sandakan. Asal Sandakan di mana? Asal Sendakan Kinabatangan. Oh, Tapi Kinabatangan. saya membesar di Bandar Sendakan lah. Oh, orang. Okey, kasih dalam lagi. Kinabatangan di mana? Kuala Kinabatangan. Kuala Kinabatangan. Macam dah pernah dengar. Di mana? Kuala Kinabatangan Tundung Buangin. Tundun Dia belum Buangin. ada jalan raya dan dia masih Ya. guna pot lah. Ya, Tundun Buangin. Kalau Tapi dibilang saya pilih Pangkalan. banyak sukau apa lah. Tu dia. Okey, memang kawasan yang mencabar. Tak heran kalau dia memang biasa berlari di sana. Tundun Buangin, kawasan yang cukup jauh ke dalam kan, di pedalaman. Okey. Alright, thank you. So kita mau tanya selain daripada kita bawa runner pada 15 Ogos nanti kita juga akan bersama dengan seorang Iron Man iaitu saudara Yi Zimun, kalau saya tidak salah sebutannya, Yi Zimun. Okey, beliau adalah Iron Man dan bakal tampil pada larian charity itu nanti bersama dengan semua peserta yang akan bersama di larian 5 km dan juga 10 km. Kita ada larian 5 km fun run untuk kategori pelajar sekolah. Kita ada 5 km fun run juga yang open kepada semua, terbuka, dan 10 km charity run juga terbuka kepada semua, dan ada hadiah yang menanti kepada semua peserta yang mengikuti charity run ini. Okey, so ini adalah sebahagian daripada kisah yang kita akan bawa berkenaan dengan Iron Man Yi ni. Kisah beliau sudah pun dibukukan The Unexpected Finisher. So kalau nanti kita berkenalan lanjut dengan beliau lah. Sebab kalau tengok pada macam iras-iras semua saudara je. Okey, mungkin ada berkenalan. Okey. So sorry. Ini antara buku yang mengisahkan tentang beliau, tetapi insyaAllah
kita akan berkongsi lebih banyak berkenaan dengan Saudara Yi Zimun pada slot yang lebih khusus bersama dengan beliau nanti. Dan Irama Studio sekarang masih bersama dengan NBR, Nosebleed Runner. Dan saya mau bertanya balik pada Kak Su. Kak Su, dia sudah lari sudah sekian lama sebenarnya kan Kak Su. Tapi untuk khusus kepada wanita lah, disandarkan mungkin kita tidak ada rekod yang khusus berkenaan dengan kecenderungan ataupun tahap kesihatan wanita. Tetapi Kak Su sudah mencebur lama dalam saya kata bidang dalam larian lah kan. So apa sebenarnya yang menggalakkan Kak Su dan macam mana mau menggalakkan orang yang lain ni untuk terlibat dalam larian ni untuk sihat? Untuk makluman, saya mula menceburi bidang larian ni ketika itu umur sudah 30 something lah. Lepas tu kawan ajak berlari. Lepas tu okey kita lari fun run. Okey saya join lah larian tu. Dan bila saya mula ikut larian tu, saya berminat. Saya macam seronok berjumpa dengan kawan-kawan. Dan dari situ bila ada event larian, saya join event tu lah. Sebab yang seronoknya kita dapat berlari untuk kesihatan dan juga kita berjumpa dengan ramai orang, ramai kawan-kawan. Dan berkenalan lah dengan semua. Okay, so kalau mau menasihati sesiapa saja yang mungkin mengalami sedikit masalah berat badan, so dia kena bermula dengan join Betul. fun run, charity run. Ya, dan bagi saya juga join larian ni untuk menghilangkan stres. Kadang-kadang kita di tempat kerja, macam saya kan guru, kadang-kadang saya stres. Betul, saya stres, kadang-kadang penat bekerja kan. Berlari, enjoy 5 km, 10 km. Wow, enjoy. Hilang tu stres tu. Hilang stres. Ya, betul. Mungkin orang bilang kalau lagi stres lagi pecut dia. Tidaklah. Kalau boxing kan dia, kalau dia lagi stres dia lagi punch. Okay, thank you. Okay. Cikgu, Kak Su, tapi dia lebih mesra dengan panggilan Kak Su. Mamat, saya tengok Mamat antara yang paling muda Mamat. No rules, just run. Ya, saya muda. Yang ini Saudara Mossad dia ada iras-iras seorang pelakon senior veteran Malaysia. Nanti kita sentuh Saudara Mossad. Okey, Mamat, Mamat ceburi larian ni bila Mamat? Saya start sebelum saya lari pertama tu saya ni main skipping. Okey. Rope, lepas tu saya berbasikal, saya jumpa dengan Mossad. Dan selepas itu baru saya aktif ikut Bila tu? Bila jumpa? 2020 saya start sudah. Okey. Kalau boleh saya tahu sekarang dia punya berat berapa? Saya mungkin 90 lebih. Dulu? Dulu kurus. Dulu kurus. Hai, Dulu dia ikut saya kurus. macam mana tu saudara? Dia ikut saya. Adakah itu normal bagi seorang runner? Tidak, sebab tidak normal. Tadi kita bilang fit dengan atlet. Yes. So macam mana dengan size? Adakah mengurangkan stres itu akan menambah berat badan dan akan menjadi seperti Mamat? Tidak juga. Jadi Tapi kenapa? selepas tu 2021 saya stop. Oh, okey. Saya ada masalah sikit apa Okey, semua. faham. Tahun ni baru insyaAllah start balik. Baru Alright. mau ikut running lah. Okey. Tadi Mamat cakap Saudara Nizam cikgu. Yes, So cikgu mungkin saya. kena minta lebih banyak nasihat daripada cikgu. Betul. Mungkin Cikgu Nizam kena pegang rotan ni kali. Macam mana kau join NBR tapi okey, Cikgu Nizam tahu segala-galanya. Ya. Tetapi okey, next saya mau pergi kepada Amir. Amir. Yalah sebab mungkin Amir antara mungkin dia cukup fit kalau aku tengok. Dia cukup fit, sangat fit kan. So di mana latihannya, macam mana apa orang kata, macam mana disiplin dia boleh jadi begini dan di NBR sendiri macam mana? Okey. Memang sukar lah mau disiplinkan diri. Mesti disiplinkan diri tu banyak masa kita kena korbankan. Okey. Itu kalau tempat training yang saya minat, kalau dulu saya suka training di Rata lah. Sekarang ni macam berminat sama bukit. Itu ya lah. Makin mencabar. Sebab mencabar kan. Ikut daripada event lah, event apa. Kami lepas tu ada plan training lah di mana mau dibuat.
Okey, saya kembali kepada saudara Musad. Saya mau mengenal lebih dekat tentang NBR. Boleh kongsikan tentang NBR ni. Adakah saya juga, kami semua ni boleh bersama dengan NBR ataupun NBR ni memang ada komuniti dia sendiri? Kalau mau join training ke apa macam mana? Macam Blake kalau Okey lah, untuk soalan yang tadi itu sebenarnya NBR ni dia terbuka kepada semua. Okay, so saya boleh join. Tidak kira dia warga Sandakan kah, Sabah kah. Sebab di dalam NBR ada juga warga Indonesia pun ada juga. Antarabangsa sudah. Di Semenanjung pun ada juga ya. Jadi Kalian berapa ramai sudah? setakat ini 249. Sandakan. Itu seluruh inilah, Ya, seluruh. maksudnya daripada Sandakan. Ya. Berpusat di Sandakan tapi keahliannya sudah international. Okey. So di mana tempat kalau kita mau jumpa NBR? Dia tempat yang paling senang hari Rabu malam di kompleks. Sebab kalau pagi biasanya kalau macam tiada aktiviti khusus, biasanya pagi di kompleks tu kan. Pagi di kompleks, malam di AJM lah selalu. Tengah hari makan lah tengah hari. Tapi siapa yang boleh jawab ni? Kenapa malam? Kalau mau jumpa kami malam. Sebab Masa free. di kalangan ahli semua ni semua pun kerjakan siang. Jadi malam free. Itu pun kalau yang kerja shift punya, kalau memang dia kena shift malam kan. Adalah dia ini dapat tak hadir juga. Okay. Alright, saya mau tanya tentang pandangan semua lah. Siapa yang boleh just share mic berkenaan dengan ceritaran ni? Pandangan sebagai team runner Sandakan bila melihat ada charity run dianjurkan di Sandakan. Ini anjuran daripada Elopura Hotel sendiri, dan dia adalah larian amal dan ada misi yang ingin diselesaikan di situ. Jadi pandangan kalian semua berkenaan dengan Elopura Charity Run 2020. Silakan Felix. Boleh soalan. Okey, berkaitan dengan charity run, bagi pendapat saya satu aktiviti yang sangat baik lah. Sangat-sangat baik, sebab sekarang ni pun kita tengok boleh katakan setiap minggu akan ada event run. Jadi dengan adanya charity run ni salah satu tarikan jugalah. Salah satu tarikan untuk orang dari luar datang ke Sandakan, menggalakkan masyarakat untuk beraktiviti sehat. Okey. Sebab run ni tidak kira tua muda, budak-budak pun boleh ikut. Tapi kita ikut mana yang kita mampu lah. Kalau yang ada target tu untuk target podium mungkin dia ada target, tapi yang lain tu kita boleh just have fun, jumpa kawan-kawan. Lepas tu yang penting kita support lah apa-apa event, apa acara. Contohnya macam di Sandakan ni, apa-apa event kita kena support lah. Itu saya menyeru juga lah siapa-siapa yang di luar dari Sandakan, di dalam Sandakan, support lah kita punya local event, community event. Tidak kira lah charity run ke apa run, kalau kita boleh support, kita support. Thank you Saudara Felix. Okey, ini soalan yang saya rasa masing-masing kena ambil ke atau siapa yang sudi jawab. Okey, biasa sudah join orang kata larian. So soalan dia, apa yang biasa terbayang di minit-minit akhir bila mau sampai ke garisan penamat? Sebab kalau berlari tu berlumba kan, ada kejar perasaan begitu. Kalau apa Serahkan perasaan? pada yang selalu podium. Ya. Okey, yang selalu podium. Ini semua podium dua orang ni. Ini podium. Saudara Amni. kalau yang tidak di podium pula, biasanya di menit akhir tu kami akan kemas kami punya penampilan. So Betul gitu. biasanya di menit akhir ni, di situlah juru gambar akan berkumpul setiap meter. Jadi pastikan kalau yang krem tu, cubalah tahan sikit krem tu. Pastikan langkah kamu nampak strong menuju finish line. Sebab
gambar tu kenangan sampai bila-bila. Okey. Okey, kalau podium pula, Podium macam mana? Podium. perasaan kalau podium. Okay. Enggak. Saya cuba jawab lah. Okey. Felix lah. Biasanya kalau yang runner yang ada target, yang orang cakap pelari pecut lah yang boleh target podium, biasanya minit-minit hujung ni, disitulah dia punya kegairahan tu mau sampai ke finishing line. Disitulah dia punya heart rate akan naik, dia punya nafas akan makin Semangat. cepat sebab cepat mau sampai finishing. Di situlah biasanya akan berlaku di finishing. Dari situ mana-mana runner yang biasa berlari dia akan tahulah macam mana mau kontrol dia punya kegairahan tu. Jadi kalau untuk pemula kalau boleh elakkanlah benda begitu. Ya, Sebab bagus ikut ya, kaedah saudara Nizam tadi. Kalau yang pemula santai tu. lah, santai. Yang penting sampai orang cakap confirm sampai. Confirm. Confirm Dapat medal sampai. finisher pun okey sudah. Betul, confirm sampai. Baik. Podium macam mana? Berebut-rebut last-last Felix yang menjawab. Macam mana? Saya kalau ini kalau saya lah. Saya kalau berlari mesti ada target lah. Sebenarnya target sebab training pun sudah banyak masa terkorban, so setiap event kena ada target lah. Podium tu memang belakang cerita dah. Utamakan timing tu. Kalau timing sudah tercapai, itu pun salah satu bonusnya itu sama kami. Okey. Maksudnya di minit-minit akhir tu akan terfikir itu cukup saya habiskan larian ni. Untuk Itulah. rekod saya sendiri. Kalau podium tu memang bonus lah bagi kami. Kami memang utamakan timing tu lah target. Untuk personal target sendiri. Ya. Okey, right. So kalau perempuan macam mana target? Sama aja pun. Sama je. Betul. Tapi kalau paling bagus tu yang penting habis dan dalam keadaan yang inilah tidak injured. Okey. Sebab strong. Finish strong. Okey. Kita masih ada ruang lagi. Sebelum tu saya ambil sedikit ruang ini sekali lagi pada 15 Ogos ataupun 15/8/2026 yang akan berlangsung Elopura Charity Run 2026 yang akan berlangsung kita akan bermula di Padang Bandar Sandakan dan berakhir di Piazza Almamor. Kita ada pelbagai kategori, ada 3 kategori utama. Yang pertama 5 km fun run untuk kategori sekolah daripada form 3 sampai tingkatan 3 sampai tingkatan 5 sahaja. Kita ada hadiah special, ada hamper dan ada beberapa hadiah lain. Penyertaan percuma saja. Yang kedua kategori 5 km juga untuk fun run. Terbuka kepada semua. Kita ada first prize RM500, tempat kedua RM250 dan tempat ketiga RM150. Ada bayaran dikenakan sebanyak RM80. Ingat ini adalah charity fun run atau fun run charity. Dan yang terakhir kategori 10 km ini charity run. Terbuka juga kepada semua. Kita ada hadiah tempat pertama RM3,000, kedua RM2,000 dan ketiga RM1,000 dengan yuran penyertaan RM130. Kita berhasrat untuk mengumpul sebanyak mungkin sumbangan daripada penyertaan untuk Elopura Charity Run ini, dan penyertaan ini insyaAllah kita akan terus buka bermula daripada sekarang. Pada sesiapa yang ingin masuk ke dalam penyertaan ini boleh terus ke dalam Facebook di Elopura Hotel. Di situ ada poster berkenaan dengan program ini dan ada QR, boleh scan di situ untuk pendaftaran. Dan juga ada nombor telefon yang tertera di dalam Facebook tersebut. Dan juga ada di media sosial lain termasuk di Instagram. Dan ada juga contact number yang disediakan. Jadi boleh berhubung terus di dalam media sosial di Elopura Hotel. So yang terakhir saya mau bertanya lah dengan yang lain-lain. Dengan semua runner di sini. Ini fast question untuk semua. Kalau boleh jawab pilihannya maraton atau trail? Siapa boleh jawab? Maraton. Kalau bagi saya lebih kepada trail lah. Sebab lagi mencabar, ekstrim, macam-macam sabar lah dugaan di dalam denai. Okay. So di sana kan ada laluan itu? Sandakan itu ada, memang ada, asal tahan saja lah. Tapi macam tidak pernah orang buat pusat larian di kawasan trail itu di sana. Sekarang event tu di Sandakan belum ada lagi lah. Tempoh ada lah sekali. Cuma tahun lalu. Mungkin lepas ni boleh buat charity trail jualan nanti. Short trail, laluannya ada sudah, tidak perlu risau. Boleh.
bolehlah di next event kan, boleh buat. 6 km 5 km tu memang ada Minggu lepas. training sana. Cukup lah tu kan. Tak Ya, payahlah so 10 kan. kalau mau Sebab dia trail kan. Okay, next. Lari pagi atau lari siang atau lari malam? Tadi sudah ada training malam apa semua. Siapa pilih? Lari pagi? Ini pagi lah sebab dia hari-hari lari pagi. Aman je. Lari pagi atau malam? Kalau saya depend lah, depend dengan masa kerja lah. Malam pun sihat Malam tak pun larian? okey, malam pun tidak masalah sebenarnya. Okey. Siang pun okey juga. Okay, right. Okay, next. Kopi dulu sebelum lari atau apa lebih hebat sebelum lari? Pisang dulu kah? Larian lah, ikut masa yang free lah. Okay. Kadang-kadang tengah hari pun berlari juga. Okey, boleh. Ya. So kalau Amir, kalau sebelum lari tu apa? Kena makan sesuatu dulu atau lari dulu baru Kena kopi? makan dulu lah. Kena makan dulu lah. Kopi-kopi dulu lah. Ya, Baru makan. Ya. Baru lari. ya baru Okey, lari. Alright. Okey, bukit atau jalan yang rata? Siapa boleh jawab? Pilihan. Sudah. Cikgu. Bukit atau jalan rata, cikgu? Bukit. Bukit. Pernah menangis ke cikgu masa rest? Pernah? Pernah, kenapa cikgu? Pernah. Kaki krem. Kaki krem. Tapi bukan sebab tidak capai target? Tak. Okey, last untuk Muhammad. Kasut paling sayang, memang ada sudah ke atau memang satu jenis kasut saja? Kasut untuk lari di road pakai New Balance. Okey, brand. Oke. Kalau yang lari di trail Adidas. Nice. Dah tertinggal. Okey, thank you semua kerana bersama dengan Irama Studio pada hari ini. Terima kasih semua kerana bersama dengan kami pada malam ini di Irama Studio. Saudara Jeff, terima kasih banyak. Saudara Mamat, Saudara Felix, Saudara Amir, Kak Su, Saudara Mossad. Tak sempat sebenarnya berkenalan dengan tu. Saya nampak dia macam Saudara galak. Memang mesti ada yang kaitkan dengan dia kan? Dan juga Saudara Nizam. Terima kasih banyak bersama kami. NBR Nosebleed Runner yang bersama dengan kami untuk Elopura Charity Run 2026 yang akan berlangsung pada 15 Ogos 2026 di Padang Bandar Sarakan dan berakhir di Piazza Harbour Mall. Okey, untuk semua yang ingin menyertai kami, jangan lupa masuk ke dalam Facebook kami. Di situ ada poster tertera tentang penganjuran program ini. Kamu boleh scan QR, kamu boleh call nombor yang ada di situ. Dan untuk kategori yang dipertandingkan untuk Elopura Charity Run 2026 ini 10 km charity run open to all, terbuka kepada 2 kategori lelaki dan perempuan. Ada 5 hadiah dan 6 hingga 10 ada hadiah sagu hati. Yang pertama RM800, tempat kedua RM600, tempat ketiga RM400, tempat keempat RM200 dan tempat kelima RM100. Dan 6 hingga 10 masing-masing menerima RM50 kategori lelaki dan perempuan. Untuk 5 km fun run yang terbuka kepada semua juga ada 2 kategori lelaki dan perempuan. Tempat pertama akan menerima RM400, yang kedua RM300, ketiga RM200, keempat RM100 dan juga kelima RM100. Dan yang terakhir kategori fun run untuk pelajar sekolah 5 km juga. Daripada tingkatan 3 hingga tingkatan 5 ada hadiah special hamper kepada mereka dan juga lucky draw. Dan special lagi satu, sebagai penaja, antara penaja dalam Elopura Charity Run ini, Ormond sedia untuk berikan grand prize, hadiah 3 hari 2 malam bermalam di Ormond Hotel. Kemudian ada siap dengan breakfast voucher untuk 2 orang dan juga dining voucher untuk 2 orang di restoran Rasa. Alright, good. So kepada semua, jangan lupa ini adalah peluang kamu untuk bersama Elopura Charity Run 2026.